kejap. Ulang balik. Belakang lagi. Sikit lagi. Ini sekolah saya. SK Metodis Lelaki Jalan Hang Jebat. Dan inilah kisah saya di MBS. Nama saya Muhammad Khairil Nazrin bin Muhammad Izwan. Saya dilahirkan pada 8 Februari 2012 dan nama ayah saya ialah Muhammad Izwan bin Jamain dan nama mak saya ialah Nurul Farizan binti Hamzah. Saya anak kedua kepada 3 orang adik-beradik. Saya berada di MBS selama 6 tahun dan tahun ini ialah tahun terakhir saya di MBS. Ini Cikgu Ikhwan semasa sesi mengambil gambar untuk majlis graduasi. Di MBS, saya mengamalkan 3 budaya, salam, sapa dan senyum. Saya merupakan penolong ketua pengawas 1. Setiap hari Isnin, saya akan menjadi pengacara majlis atau pembaca doa. Tugas utama murid ialah untuk belajar bersungguh-sungguh. Bab pepatah Arab, man jadda wa jadda, yang bermaksud, siapa yang berusaha, dia akan berjaya. Jadi, saya telah cuba sedaya upaya untuk mengekalkan prestasi saya di dalam akademik. Tunjang utama yang membantu saya dalam akademik ialah berkat ajaran guru-guru, sokongan ibu bapa dan bantuan rakan-rakan. Pada masa lapang, saya suka membaca buku fiksyen. Buku yang saya sangat minat ialah Harry Potter. Tapi tak boleh lawan kawan saya. Namanya Gurbin. Dia baca buku beratus-ratus sampai dapat 5 bintang dalam sistem Ains. Selain bidang akademik, saya aktif dalam bidang co-curriculum. Saya minat main bola. Kalau boleh, setiap kali waktu PJ saya nak main bola dengan rakan-rakan saya. Saya pandai shoot bola tau. Gol! Selain itu, saya telah mewakili sekolah dalam sukan bola tampar peringkat MSSD bangsa. Saya pandai cakap Arab juga tau. Tapi benda yang paling saya pakar ialah kawat kaki. Assalamualaikum tuan. Saya Muhammad Khairil Nazrin bin Muhammad Izwan siap sedia untuk diuji. Tuan. Terima kasih tuan. Bergerak! Ke kiri! Kiri! Sing! Bergerak! Ke kanan! Belakang! Sing! Madam! Ke belakang! Kanan! Sing! Saya telah dianugerahkan sebagai Ketua Pelatun Terbaik Putera TKRS Kuala Lumpur. Pasukan TKRS MBS telah mendapat jauhan dalam peringkat negeri dan ketiga dalam peringkat kebangsaan. Akademik dah, sukan pun dah. Jangan lupa agama. Saya dah khatam 30 juzuk tau. Alhamdulillah. Kisah saya dah nak habis dah ni. Kepada mama, papa dan semua guru, terima kasih atas segalanya. Salam sayang daripada saya, Muhammad Khairil Nazrin bin Muhammad Izwan. Bye.